untuk masa hadapan yang lebih baik bagi individu-individu yang ada orang kata isu kelainan upaya ataupun kurang upaya ni tadi, mereka perlu mendapat pengalaman yang cukup ketika belajar bahawa mereka ni adalah warga negara yang berguna. Mereka adalah manusia yang berguna, boleh menyumbang dan sumbangan mereka itu diperlukan oleh dunia. Kita tak boleh beritahu benda itu kepada mereka, tetapi mereka perlu melalui pengalaman yang meyakinkan mereka bahawa mereka memang ada tujuan fungsi yang diperlukan, dan untuk membolehkan perkara itu terjadi, di situlah desakan yang tak boleh nak menunggu lama untuk sistem pendidikan kita, kurikulum, silibus, infrastruktur fizikal tu perlu diubah suai. Misalnya di sekolah kami, mungkin bila kita sebutkan kita nak pelbagaikan cara exam, tapi adakah itu memanjakan pelajar? Sedangkan SPM kita tak boleh adjust. IGCSE kita tak boleh adjust. Betul. Yang itu realiti kehidupan. Tetapi pelajar kita nak pastikan sebelum dia bertemu dengan SPM pada tahun kelima di sekolah ataupun IGCSE pada tahun kelima di sekolah, dia sudah ada 4 tahun pengalaman di sekolah dengan exam yang pelbagai cara yang kita boleh buat tadi, dia tahu dah sebenarnya dia pandai, sebenarnya dia boleh. Cuma dia terpaksalah bersabar kerana kat depan nanti ada benda yang dia tak boleh nak ubah dan dia kena hadapi. Dan bila dia hadapi, maknanya kita sediakan dia. Jadi bila dia dapat markah yang mungkin rendah daripada orang lain, markah rendah tu tidak memakan moral dia. Dia tahu bahawa bukan dia tak pandai, tapi format itu mencabar dia. Jadi kita menyediakan pelajar untuk dia lebih confident dan tenang menghadapi realiti kehidupan, sebab bukan semua benda kita boleh ubah.